Pernah tak korang rasa telinga sakit, berdengung atau rasa penuh macam tersumbat? Ramai ingat benda ni kecil, tapi sebenarnya sakit telinga boleh ada banyak punca. Yang pertama, jangkitan telinga. Selalunya selepas demam ataupun flu. Yang kedua, tahit telinga tersumbat ataupun wax block. Ini boleh menyebabkan telinga rasa sakit ataupun bingit ataupun tak selesa. Yang ketiga, air masuk ke telinga. Contohnya selepas mandi ataupun berenang, boleh menyebabkan keradangan pada telinga. Yang penting, jangan cuba korek telinga dengan cotton bud atau apa-apa benda yang tajam. Sebab ini akan menyebabkan jangkitan akan menjadi lebih teruk ataupun menyebabkan keradangan lebih teruk. Kalau telinga sakit berhari-hari, keluar cecair ataupun sampai demam, jangan korang biarkan sakit tu. Datang ke Ardent Smile Clinic untuk buat pemeriksaan. Kami memang menyediakan rawatan telinga antara yang terbaik di sekitar Ipoh.